Jadi kesulitan untuk kita sembahyang jemaah. Itu jadi makruh tu. Tu. Dan telah mengeluar oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim di dalam babut tibbi. Dalam babut tibbi daripada Nafi berkata, Qala Ibn Umar, ya Nafi, izhab fa'tini bihajjamin wala ta'tini bisyaikhin kabirin wala gulamin sawirin. Wa qala ihtajimu yaumas sabti wahtajimu yaumal ahadi wal isnaini was-sulasai wala tahtajimu yaumal arbi'a. Kata bagiku oleh Ibnu Umar. Ni siapa kata? Dan Nafi'. Nafi' kata, Ibnu Umar kata padaku, Abdullah bin Umar. Ya Nafi', pergi olehmu, maka bawa datang olehmu akan daku tukang bekah. Nafi', mu tolong pergi panggil tukang bekah. Aku nak bekah. Kata sahabat ni, Abdullah bin Umar ni. Tolong cari tukang bekah, aku nak bekah. Dan jangan kau mendatangkan daku dengan yang tua. Jangan cari tukang bekah hak tua. Apa-apa kalau tua kan. Hak tua ni takut juga. Namanya watak nampak matanya. Kena pisah-pisah. Orang tua dia tidak cergah macam orang muda. Jadi kata Abdullah bin Umar, jangan cara tua, muka tua muda ada belakang, tukang bekal ni banyak. Zaman Rasulullah ni banyak orang pandai bekal belakang. Muka sunnah Nabi. Bekal ni. Jadi cari jangan tua dan tiada kanak-kanak yang kecil. Jangan cari budak. Muka budak ni. Walaupun dia pandai pun dia budak. Hak tua ni walaupun dia pandai pun dia tua ni. Tak apa-apa nampak apa dah. Kat zaman dulu bekal ni guna pisah. Guna pisah jilat kan. Kita kalau orang tak biasa orang tengok rasa takut. Takut apa? Takut putus. Takut putus orang. Walau tak putus dia pandai. Dia pandai dia cain dia tikai. Ada lagi putus orang pun. Habis kita gerung tengok. Dan berkata ia Ibnu Umar, berbekal oleh kamu pada hari Sabtu. Panggil tu ke bekal tu untuk hari Sabtu. Dan berbekal oleh kamu pada hari Ahad. Molek juga. Hari Ahad pun molek. Dan Isnin dan Selasa. Dan jangan berbekal oleh kamu pada hari Arba', hari Rabu. Arba' ni Rabu. Arba' ni Rabu. Jadi, kata Abdullah, ya Nafi', mempanggil orang bekal, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Hari Rabu yang ni. Hari Rabu yang ni. Kalau kita bekal juga hari Rabu, dia ada hal. Larangnya Nabi ini larangnya makruh lah. Dan telah mengeluar oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Di dalam kitab dan dalam tajuk Babut Tibbi. Bab pada menyatakan berubat. Tib-tib ni ubat ni. Asyifah ni kan. Tib-tib ni mana berubat. Berubat ngetuk bomong ngeduk tu. Daripada Nafi' berkata, hadis ni riwayat daripada Nafi' berkata,
Anna Abdullah bin Umar. Abdullah tadilah. Radiyallahu anhumah. Qala lahu. Kita lihat maksud lalu. Kita tak usah baca lapah tu panjang. Lapah Arab tu panjang sangat. Kita lihat maksud lalu. Ni ada ni. Napik. Kata napik. Kita lihat muka sebelahnya. Atas sekali. Maksudnya. Sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata baginya Nafi. Ya Nafi. Mengerasi atau bergelegok dengan daku oleh darah. Abdullah kata, wahai Nafi. Aku ni wasa bergelegok darah. Apa dia gelegok tu? Ya ni darah tinggi. Darah tinggi je lah. Maksud legok darah tinggi. Orang darah tinggi kan naik panah. Atas kepala ni wasa berak. Wasa sepuai panah dia gelegok. Darah tinggi. Berkali bacaan darah 200 lebih. Jadi kata Allah, Nafi, aku ni wasa darah gelegok atas kepala. Darah tinggi lah. Darah tinggi. Maka bawa datang olehmu akan daku orang yang pandai berpegang. Nafi mencari tu ke pegang. Aku ni tak tahan dah. Pasal nak musim kepala. Darah tinggi. Kena pegang. Orang darah tinggi pegang. Pegang. Orang yang pandai pegang tidak sangat tua dan tidak kanak-kanak. Mu jangan cari orang tua, jangan cari orang budak. Mana zaman Nabi ni, zaman sahabat ni, budak pun pandai ada pegang. Budak pun pandai pegang masa. Masyarakat zaman tu suka berpegang. Suka berpegang. Bila suka berpegang, pandai orang pegang. Asal ramai orang nak pegang. Ramai kita ni tak ada orang boleh pegang dah. Kalau ada Allah. Molek nak lah pegang. Maka sesungguhnya kata Abdullah bin Umar, aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasul, bermula berpegang atas air liu. Yang ni sebelum berbuka puasa lebih afdal. Maksud dia apa? Dan Nabi nak bayak. Dan mana kita kata time ataupun masa berpegang yang paling molek ketika mana? Akan Nabi kata berpegang atas air liu, yakni sebelum berbuka puasa. Maksudnya apa? Tidak semestinya bekal itu kena puasa. Maksudnya bekal yang paling molek ni sebelum kita makan. Itu maksud puasa tu. Nampak tu? Itu maksud kata sebelum berbuka puasa. Yakni sebelum makan apa-apa dua molek. Sebab tu kalau kita tanya tu bekal pun nak bekal jangan makan ke sekarang lagi dulu. Mari bekal dulu. Jadi kalau kita makan kenyang pergi bekal bukan tak boleh. Darah tidak berapa lancar. Darah keluar tak apa lancar pasal dia penat makan. Nak molek bekal ni ketika lapar. Mana kalau kita janji ke tukar bekal. Jangan makan. Kalau janji nak bekal pukul 9, lepas subuh jangan makan. Misalnya. Jangan makan. Lepas tu lepas bekal boleh makan. Itu maksud kata, sebelum buka puasa, sebelum makan. Sebelum makan. Berbekal ketika sedang berpuasa, masuk puasa tu, ketika tak makan. Itu cara sebab tu doktor pun. Pengajian doktor pun. Bila nak berubah, nak buat pembedahan, dia suruh puasa dulu.
Kan? Dia suruh puasa dulu. Esok nak buat operasi, malam ni dia pesan. Dan lepas ada tidur ni jangan makan. Siapa ke operasi pembedahan kau. Mana nak operasi ni dia perlu 3 puasa. Ya sangat. Nah. Nak ambil darah ke apa, doktor dia tanya. Makan dah kau bagi ni? Makan dah doktor, 3 pinggir habis. Ada kata relax dulu. Relax dulu. Nah, tak boleh ambil darah lagi, relax. Nasus jauh. Paten kapur. Orang nak buat mata sekali pun. Nak tukar manik mata. Dia suruh puasa juga. Belum pada pergi buat suruh puasa. Puasa, bukan tahu puasa apa sehari. Mana start pada malam, siapa ke pagi esok kan. Dia suruh kita puasa maksud jangan makan. Maka, rupa-rupa. Zaman sahabat lagu tuduh dasar perubatan. Jangan makan sebelum berubat. Dan sunnah Nabi ni. Tidak kata doktor zaman modennya. Nah, suruh patah puasa. Rupa zaman sahabat, zaman Nabi pun. Dia suruh kita jangan makan. Puasa. Sebelum pada buat operasi. Dan nak berubat. Dan pada berbekal. Pada berbekal ni, berbekal ketika perut kosong. Nah, sembuh daripada segala penyakit. Sembuh. Nah, mudah sembuh. Sembuh pada penyakit. Dan berkat. Barakallah. Atau kita nak berkat. Keberkatan. Dan iaitu berbekal bertambah pada akal. Mana orang yang selalu berbekal, akal dia ni clear, waras. Dia darah kotor, buang. Bekal ni buang darah kotor. Dia keluar darah bersih. Dan bertambah pada peringatan. Apa dia bertambah peringatan? Mudah ingat. Mudah ingat. Ya sangat. Sebab tu orang makan banyak, orang makan sikit. Mudah ingat orang makan sikit. Orang ni makan nasi banyak, 2-3 pinggir. Orang ni makan sikit. Dan dari sudut pengajian, lebih orang makan sikit. Dan bertambah ia berpegang akan orang hafiz, akan ingatannya orang hafiz. Orang hafiz ni orang hafal Quran. Kita kata orang ni dia hafal Quran. Dia bekal puluk buat dah kotor. Mudah ingat. Mudah ingat. Berbekal. Maka siapa adalah ia siapa yang berbekal? Mana? Siapa nak berbekal atas nama Allah? Berbekal kerana Allah. Nama Allah itu kerana Allah. Lillahi ta'ala. Maka naklah berbekal ia pada hari Khamis. Hari Molek. Ni. Saranan daripada Nabi. Hari Molek bekal. Kalau boleh, tak lorak gaduh, tak sibuk kan. Hari Khamis. Hari Khamis. Dan menjauhi kamu akan berbekal pada hari Jumaat. Nabi kata hari Jumaat, janganlah makruh. Pasal kita lagi Jumaat sikit lagi, kedua darah, kena dipiuh dengan kaya cuba. Dan hari Sabtu, jauhi oleh kamu akan berbekal pada hari Jumaat. Dia kata, dan menjauh oleh kamu akan berbekal pada hari Jumaat. Dan hari Sabtu dan hari Ahad
Jauh juga. Bukan haram. Hak moleknya gapo ai gapo hak molek. Bukan. Hak moleknya kalau ikut dalam hadis ni berbekal olehmu pada hari Isnin dan hari Selasa. Gak bekal nanti duduk bekal tiap minggu. Kan? Oleh orang habis banyak pun 2 kali setahun. Katakanlah nak bekal 2 kali setahun tak boleh tunggu hari ni. Nah. Tidak kita kata setahun sekali berbekal. Apalah salahnya kita cari hari Isnin ataupun Selasa. Maka sesungguhnya ni hari Selasa ni. Hari memaling Allah daripada Nabi Ayub padanya nyari Selasa akan bala. Dia kata comel. Salsilah peristiwa hari Selasa Nabi Ayub selamat daripada bala. Mudah-mudahan kalau kita berubah hari Selasa kan mudah sembuh. Nampak? Logiknya. Dah hari Selasa ni hari Nabi Ayub selamat daripada malapetaka. Jadi bagi orang sakit hari Selasa lah hari paling molek untuk berubat. Tapi dah sakit dah pergi lagi mana-mana. Oh lah. Lama dah aduh. Pergi klinik kau. Nak tunggu hari Selasa. Aduh. Kejap. Makan dah ubat ke apa. Nak royak pilihan. Pilihan. Mana dalam Islam ni dia ada prosedur. Ada hari yang bagus. Ada hari yang sangat bagus. Ada hari yang kurang bagus. Jadi, hari berubat hari Selasa. Maka sebab itulah. Tuk bomong. Perubatan tradisional ni. Tuk bomong lah orang bomong-bomong. Nah, hari Selasa lah paling ramai orang pergi berubat dengan dia. Orang ni nak air tawar, orang ni kena sihir, orang ni hari Selasa. Apa dia nak pergi hari Selasa? Pasal sana lah, jarang. Hari sembuh Nabi Ayub daripada bala, hari Selasa. Hari Selasa boleh pun. Hari mana-mana pun boleh. Jadi ada orang tuk bomo lah. Tuk bomo. Bomo. Hari Selasa ramai pergi bomo dia. Hari lain pergi juga. Cuma kurang nak banding hari Selasa. Rupa-rupanya sejarah hari Selasa ni ada. Ada asbab kan. Maka sesungguhnya hari memaling Allah paling. Allah Ta'ala tukar. Daripada Nabi Ayub pada hari Selasa ni bala. Allah Ta'ala cabut bala. Dan menjauh oleh kamu akan berbekal pada hari Arba' Rabu. Maka sesungguhnya hari yang bala Allah padanya Rabu akan Nabi Ayub. Nabi Ayub kena bala hari Rabu. Sembuh hari Selasa. Maka mengiktibar situ. Orang-orang dulu, Tutuk Alih, Tutuk Guru, dia buat panduan. Tidak wajib. Dan tiada ada penyakit. Tidak ada penyakit juzam dan baros. Apa dia penyakit juzam? Penyakit juzam ni penyakit kusto. Penyakit jenis kudih buruk. Kusto. Tidak ada penyakit juzam dan baros. Baros ni bala. Bala kulit. Tahu bala kulit? Kulit kita jadi putih. Putih merah. Itu bala. Ada orang bala habis tubuh putih. Ada orang putih sikit-sikit. Putih merah. Kadang-kadang ada orang bala di pipi. Ada orang di tangan. Ada orang di kaki. Baros. Penyakit bala-bala ni kulit.
warna putih. Malaikat tiada nyata penyakit juzam dan baros malaikat pada hari Arba', hari Rabu ataupun malam Rabu. Maknanya nak ayat sini orang yang berubat berbekal ni lah. Dia berbekal pada hari Rabu ataupun malam. Mudah kena penyakit sani, penyakit juzam dan penyakit baros, balang, kulit jadi putih, putih merah. Khususiah ke-87. Hasil pahala mati syahid bagi mereka yang mati pada hari Jumaat. Ni nak ayat kelebihan orang mati hari Jumaat. Tak sama mati dengan hari lain, dengan hari Jumaat ni. Telah mengeluar Humaydin bin Zanjawah daripada hadis mursal. Hadis mursal. Daripada hadis mursal bagi Iyas bin Bakir. Hadis mursal ni dia panggil hadis mursal. Hadis yang diriwayat oleh tabi'in. Tabi'in ni dia mula-mula sahabat, lepas sahabat tabi'in. Orang tak ada jumpa dengan Nabi, dia lahir dunia ni, dia sempat berjumpa dengan sahabat. Dia panggil tabi'in. Jadi hadis yang diriwayat oleh tabi'in dengan tidak melalui sahabat, dia panggil mursal. Siapa dia raya hadis ni? Saleh. Saleh raya dia ambil mana? Dia kata Rasulullah kata. Sedangkan dia tak jumpa Rasulullah. Sepatutnya Saleh. Mu dengar mana Saleh? Abdullah ni siapa? Sahabat Nabi. Itu dia baru landasan baru tepat. Jadi ada mursal ni yang meruai hadis ni tabi'in tidak melalui sahabat. Hadis tu boleh hadis sungguh. Tapi dia direct. Dia ayat Rasulullah kata. Patutnya dia kata Mamak kata Rasulullah kata. Dia baru. Baru panggil ikut landasan. Jadi ada Musa ni ada diriwayat oleh tabi'in dengan tidak melalui sahabat. Dia pakai direct Nabi selalu. Sedangkan dia tak jumpa dengan Nabi. Dia kata ni Rasulullah kata. Dia panggil mursal. Gitu. Jadi ni ada mursal. Itu baik. Jadi hadis ni nak ayat kelebihan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata yaumal jum'ati kataballahu lahu ajra syahidin." Wa waqa fitnatal qabri. Barang siapa, sabda Nabi, barang siapa yang mati, ia barang siapa pada hari Jumaat. Siapa dia mati hari Jumaat? Ditulis oleh Allah baginya barang siapa akan pahala mati syahid. Pahala mati syahid ni orang mati di medan perang. Baru boleh syahid. Ni orang pergi perang di Palestin, di Gaza. Kena bunuh oleh Israel laknatullah. Mati. Kena bom. Kena tembok. Tu baru. Jadi kita tak pergi perang. Perang betul anak panah kan. Tiba-tiba mati hari Jumaat dia boleh pahala.
pahala seperti. Baik-baik seperti orang mati syahid. Pahala ni. Dan dipelihara ia akan fitnah kubur. Fitnah kubur. Dahlah pahala banyak seperti pahala orang mati syahid. Selamat daripada fitnah kubur. Apa dia fitnah kubur? Fitnah kubur ni antaranya soal muka nakir, seksa kubur. Ada orang panggil fitnah kubur. Ujian yang akan berlaku dalam kubur setelah orang itu masuk kubur. Ada panggil fitnah kubur. Jadi lepas. Dua perkara istimewa orang mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Boleh pahala banyak seperti pahala orang mati syahid dan lepas. Soal jawab muka nakir pula dah. Dan telah mengeluar oleh Humaydin bin Zanjawih daripada hadis Mursa juga. Daripada Atta' berkata ia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin aw muslimatin yamutu lailatal jum'ati aw yaumal jum'ati illa wuqiya azabul qabri wa fitnatul qabri wa laqiyallahu la hisaba alaihi wa jaa yaumal qiyamah wa ma'ahu syuhudun yashhaduna lahu. Maksud hadis. Tidak ada seorang muslim atau muslimat, perempuan muslim atau perempuan muslimat, laki-laki muslim, mati ia pada malam Jumaat atau hari Jumaat. Allah, mati malam ataupun hari Jumaat. Malaikat dipelihara azab kubur dan fitnah kubur. Nak gapo lagi? Istimewa orang mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat, lepas seksa kubur, lepas fitnah soal muka nakir. Dan berjumpa ia seorang yang mati malam Jumaat atau Jumaat tadi, menghadap Allah Ta'ala hal keadaan tiada hisab, tiada check-in, tak ada periksa di pada masa. Masuk syurga bi ghairi hisab. Atasnya seorang yang mati malam atau siang hari Jumaat. Istimewa benar lah. Tanpa hisab. Ni orang nak. Hisab ni lama lagi, sulit lagi. Dia relax. Masuk segera tak payah periksa. Tak payah hisab. Ni orang dia nak. Dan datang ia pada hari kiamat, padahal sertanya barang siapa mati malam atau siang hari Jumaat. Beberapa saksi yang bersaksi mereka itu saksi baginya barang siapa saksi akan jadi saksi atas kematian kita pada hari ataupun malam. Ada saksi. Dari riwayat Abu Na'im dalam Al-Haliyah juzuk 3 sahifah muka surat 155 daripada Jabir Jabir tinggal lapas, man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati ajira min azabil qabri wa jaa yaumal qiyamah alaihi tama'un syuhada. Siapa yang mati ia pada hari Jumaat atau malam Jumaat, dipeliharakan dia daripada azab kubur. Tengok banyak hadis-hadis. Orang mati hari Jumaat ni lepas esok kubur. Allah. Allah Maha Kuasa. Dia nak lepas kau tak nak lepas hak dia. Hak kita percaya saja. Dan apa amalan kalau kita nak mati malam Jumaat kan? Asal istimewa ni.
Dan datang ia mana bangkit ia pada hari kiamat. Datang mana bangkit. Keluar pada kubur di pada mahsyar. Dia panggil datang. Bangkit. Di atasnya, barang siapa yang bangkit di akhirat besok, masa hidup dia mati ahli jemaah, dicopkan seorang syuhada. Apa maksud dicop? Cop, tahu cop? Cop ni mana? Ditulis. Cop lah sebagai cop. Nah, kertas rasmi kerajaan. Kan? Surat rasmi. Mana cop, mana sign. Cop. Kalau kita sign. Mana sign? Tuan dia. Mana cok ibu tangan? Mana dia cok ni? Ditulis sebagai seorang yang mati syahid. Dicop. Dan dari riwayat hadis seumpama ini oleh Abu Ya'la daripada Anas. Dan Dailami daripada Ali dengan lafaz. Man mata yawmal jumu'ati au laylatal jumu'ati dafa Allahu anhu azabal qabri. Siapa yang mati ia pada hari Jumaat atau malamnya Jumaat. Malam Jumaat. Nasaya monolog Allah daripadanya barang siapa ke azab kubur. Azab kubur pula. Ni dalil kata dalam kubur ni ada azab. Jangan awak main-main. Ni bila susah sikit nak mati. Baik matilah pada hidup. Baik mati pada hidup. Dekat dalam kubur tak ada sesuatu belum daripada akhirat lagi. Dalam kubur ada azab. Kadang-kadang orang tak percaya. Dia kata mana ada sesuatu dalam kubur. Tu orang mati tak ada klik royak hati dia tu. Ini wasuk orang bodoh. Orang jahil. Dia kata orang mati seorang abuk tak ada klik royak. Kata ada sesuatu. La haula wa la quwwata illa billah. Orang mati nak klik kerana royak. Dia mati. Oh boleh klik nak tak mati. Hasil tu soalan tak kena tu kan. Dia kata bapa orang mati tak klik royak. Nak balik kerana dia mati. Kalau boleh balik tu dia tak mati lagi. Baik. Jadi wajib kita percaya sesuatu kubur ni ada. Nikmat kubur ada. Maka apa amalan suatu amalan kita nak buat supaya lepas pada sesuatu kubur. Antara kelebihannya orang mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Pada sesuatu kubur. Dan adalah riwayat dipelihara daripada azab. Lebih kurang lah. Lepas kau dipelihara kau pada azab kubur. Bagi mereka yang mati, ia mereka pada salah satu daripada tanah haram. Ada juga. Hadis. Lepas sesa kubur, orang yang mati salah satu tanah haram. Tanah haram ni ada dua. Tanah haram Mekah. Yang kedua tanah haram Madinah. Dua tanah haram ni, orang mati di Mekah, tanah di kubur maklah. Orang mati di Madinah. Kan? Mati tanah di kubur Baqi'. Tanah haram apa? Mati di salah satu daripada dua tanah haram. Kubur Ma'la atau kubur Baqi'. Itu tanah haram. Apa kelebihan? Orang mati tu. Atau mati pada tengah jalan ke Mekah. Alah nak pergi tak siapa lagi. Dia nak pergi haji, nak buah umrah. Siapa di Madinah mati. Ataupun siapa tengah jalan mati tak ada apa Mekah. Atau mati ia di dalam menunggu peperangan. Ini askar-askar lagi perang. Menunggu mana berada di medan perang. Tak perang lagi, tapi tak perang apa duk tunggu. Duk tunggu musuh lagi. Jadi orang ni hak mati di tanah haram,
mata orang berubuk nak mati Mekah ni dia jual. Nah. Mana kata kalau orang nak pergi Mekah, gilah. Tak sedut bimbang kau mati. Mati dia lebih baik pada mati di Malaysia. Kadang-kadang orang takut. Tak segi Mekah takut mati. Muka demen-demen. Mati dia lebih baik. Mati tu tulis. Kalau mati sana lebih buta. Ini jaminan Nabi. Orang mati tan haram. Mekah ataupun Madinah. Lepas sesa kubur. Terpelihara pada sesa kubur. Ataupun mati kerana di medan perang. Ataupun mati tengah jalan nak pergi Mekah, haji, umrah. Dan terpelihara daripada azab kubur juga. Selain pada tu, mak boleh selamat pada sesa kubur. Lalu tadi ada jelas dah. Mati malam Jumaat atau hari Jumaat. Satu. Lepas sesa kubur. Mati di tanah haram Mekah atau Madinah. Dua. Mati pada tengah jalan nak pergi buat haji, buat umrah. Tiga. Mati di medan perang. Empat. Dan terpelihara juga sesa kubur mereka yang baca surah Al-Mulk. Surah Mulk baca. Nah, masjid kita ni tak ada buat. Banyak masjid lain, pak saya pergi, boleh kata keramah dia baca. Lepas Isya, sudah baca doa, kau sebelum baca doa, baca surah Al-Mulk sekali habis. Gapo dia kelebihan surah Al-Mulk? Kelebihan surah Al-Mulk, kalau kita baca tiap-tiap malam, ni dia kata tu. Terpelihara azab kubur juga bagi mereka yang baca surah Al-Mulk di sisi tidur. Apa di sisi tidur? Sebelum tidur. Bila sebelum tidur? Lepas Isya tu sudah. Sudah Malaysia baca surah Al-Mulk. Nak tidur ke 12 kali. Akhirnya sebelum tidur dah lah tu. Sebelum tidur ni malam. Kita baca apa malam? Tidak kata, baca dah surah dah lagi, tak ngatuk lagi. Agak mata ngatuk, lolek diri, ambil surah mu baca. Tak ada sudah ya awak ni. Nera dulu. Jadi maksud yang dikata orang baca surah Al-Mulk sebelum tidur, tak ada lepas Isya tu sebelum tidur dah. Boleh tidur dah. Kalau kita nak tidur, walaupun kata kita ni tidurnya dua kita 12 tengah malam. Pasal kita nak ngaji dulu, nak zikir, tasbih kan. Nak akad, tak ada hal. Sebelum tidur. Belum tidur, nanti kita nak baca. Sudah habis Al-Mulk tu kat, ping, rubuh lah. Tidak nanti gitu. Sebelum tidur ni waktu malam. Masa mana? Al-Fahsyah lah. Tak kau tidur lepas ngorek kan. Kan? Bacalah surah Al-Mulk. Sama daripada azab. Bila tu tiap-tiap malam. Tidak nanti malam Jumaat saja. Tiap-tiap malam. Sunat tidak wajib. Surah Al-Mulk. Banyak dah orang baca. Surah Al-Mulk. Kalau timah tak baca, kita baca surah. Kita baca surah. Tak nak kata, tak sini tak baca, timah tak baca. Baca surah boleh. Cuma baca berimeh ramai-ramai Al-Fah Maisa tu. Semangatlah. Dia dengar tu lah baca ramai-ramai. Kalau baca surah di rumah kak, boleh 2 baris kak. Gelap mata. Baca kau surah Mulk. Dia bunyi Mulk. Ni kau. Dari riwayat Abdul Razak daripada Ibnu Syihab, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati, uqiya fitnatal qabri, wa kutiba syahidan." Siapa yang mati ia pada hari Jumaat. Jumaat mana tak tahu.
Atau malamnya malam Jumaat. Malam. Nascaya dipeliharakan dia daripada fitnah kubur. Kat kita tak tahu mati Jumaat kali ke apa. Pak kita nak kan lepas esok kubur. Baca Al-Mulk lah. Baca surah Al-Mulk. Tiada malam. Tak kira lah masa mana alik sini tidur. Lepas Isya selalu kau. Dekat nak tidur kau. Kan? Baca surah. Dan dituliskan dia daripada seorang yang mati syahid. Mana dia ni dimasuk dalam golongnya orang yang mati syahid. Ni tengok Allah. Dan orang yang mati hari Jumaat atau malam Jumaat. Kelebihan. Kan? Tapi kelebihan. Kalau malaikat mari tanya nak ke tak? Kan? Malaikat mari tanya nak ke tak malam Jumaat? Nak ah. Malam Jumaat dekat ni ada kosong. Kosong dulu biar. Ya, biar kelebihan besar pun tak nak. Tak nak. Kalau malaikat Michael maut kita ni ada kosong malam Jumaat. Nah. Pahala besar pun tak nak lagi. Dah. Engkau nak buat amal lagi. Dah. Nak panjang mana buat amal banyak lagi. Cuma nak ayatnya istimewa lagi. Mak atau malam Jumaat. Walau bagaimanapun istimewa malam Jumaat pun orang yang soleh dia. Orang yang molek. Semaya tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, suka jemaah. Suka belajar, suka dengar. Mati hari Jumaat. Allah. Kalau hak tak semaya, lepas juga. Ya semaya tak pernah, puasa tak pernah, kerja pula curi, sadadak, pergi kuda, pergi gajah. Mati hari Jumaat. Bila-bila tak aja semayang. Bila-bila curi ilmu, curi ayah pun. Mati hari Jumaat. Bagusnya dia. Lagu mana kamu? Jadi hak Nabi rakyat mati hari Jumaat ni istimewa malam Jumaat hari Jumaat ni. Betul. Tapi bagi orang hak baik-baik je. Kalau kita tak semayang mati malam Jumaat pun tak jadi apa. Tak semayang mati malam Jumaat. Boleh kita kata, Allah butuhnya orang tak semayang mati malam Jumaat. Mana boleh. Kan? Satu masa dulu, ada orang tak semayang. Orang panggil dia Tok Cengar. Keluarga dia Tok Cengar. Apa orang panggil Tok Cengar? Dia ni pakar dalam menebang pokok kayu cengar. Dia ni pandai panjat pokok. Tak pakai tali. Seorang dia pokok cengar. Pokok cengar, pokok besar. Tinggi. Seorang dia yang tebal. Dekat gelaran, Tok Cengar. Cengar-cengar tu pokok kayu cengar. Dia lah pandai tebal. Orang lain tak berani. Pokok besar. Dekat gelaran, Tok Cengar, Tok Cengar. Tapi semaya dia. Tak pernah semaya. Maka orang tanya dia, Tok, bila lah Tok nak semaya? Orang tahu dia tak semaya. Nah, bila Tok nak semaya? Kerja tebal pokok cengar. Dia jawab kan, Tok Cengar. Dia jawab, awak semayang boleh. Awak saya tak semayang boleh dosa. Saya apa susah-susah. Kesipi dia. Awak tak semayang boleh awak. Saya tak semayang, saya tanggung. Apa susah-susah. Ikut aku lah semayang. Dia jawab kan. Takdir Allah Ta'ala mati pagi Jumaat. Tak pernah semayang. Ya muda siapa tu. Mati hari Jumaat. Jadi, semayang jenazah lepas solat Jumaat. Walaupun dia tak semayang, pun dia orang Islam, kita kena semayang banyak dia. Dia tak semayang pun, dia orang Islam.
Ramah dari jemaah ramah lah orang masjid. Pai mak sipah. Sebelum ngorek petai yang sama, kubur dia meletup. Kubur dia meletup. Meletup kubur. Bapa meletup tu? Itu seksa. Seksa dalam kubur meletup. Kuat tak kuat, gepor, gegaran meletup. Tempayan air yang ada di atas jemuran tangga terbalik sekitar kubur. Rumah orang yang dekat dengan kubur, gepor kubur dia meletup. Terbalik tempayan air. Zaman dulu orang pakai tempayan, ada air. Nak basuh kaki, nak masuk air duduk dalam tempayan. Tempayan tu terbalik. Balik payah tu kuat gegaran. Hak sekitar kubur lah, hak jauh duduk lah, hak sekitar kubur. Jadi maknanya apa? Nah, hari Jumaat pun meletup juga. Jadi kita dapat buat kesimpulan, orang yang istimewa mati Jumaat lepas esok kubur kita, orang hak baik-baik dia, hak elok-elok dia, ditambah pula mati Jumaat lagi bagus. Jadi kalau kita semaya duk gapo duk, tak boleh nak harap ke hari Jumaat. Maya duk, ya Allah minta lah mati hari Jumaat, ya Allah. Tak harap kalau kita. Digelapkan kan. Jadi kesimpulannya sesat pada kita itu keistimewaan orang mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Malam Jumaat ni start bila? Hari Khamis tu bermula. Hari Khamis lepas Zuhur. Hari Khamis selepas Zuhur dikira masuk dah malam Jumaat. Masuk dah. Malam Jumaat semua tilamat lagi ngorek. Hari Khamis lepas Zuhur tu masuk dah. Masuk dalam kumpulan malam Jumaat. Itulah. Ada istimewa ya. Lebih orang mati Jumaat. Wallahu a'lam subhanaka la ilaha illa wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.